untuk kita sama-sama menikmati cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa kita ke syurga. InsyaAllah silakan Al-Fadhil Ustaz Azman Yani. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Bahagia tuan pengurusi majlis dan pengurusi surah Ar-Rahman dan Imam Bilal Fikri, muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, ibu dan ayah, adik dan kakak, abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita rafa'kan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan alhamdulillah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Bagi mereka yang bersyukur, orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya Allah menambahkan lagi nikmat. Kita mengharapkan agar Allah sentiasa memberikan kepada kita nikmat yang akan datang, nikmat yang berterusan. Maka ucapannya dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membicarakan, akan berhikayat tentang kelahiran ataupun cinta terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Biasa kalau surau-surau masjid saya kena peringat, kena ajak, jadi tuan-tuan tak perlu ajak, dengarlah semangat kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak memulakan kita punya materi ataupun poin-poin dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sukacita untuk saya membawa kisah tentang kelebihan orang yang berselawat. Ketika mana satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah dalam keadaan pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam terkoyak, carit ataupun gitulah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam balik rumah, baginda minta tolong isteri dia, boleh tak wahai kekasihku,
isteri Ibu Humairah, kemerah-merahan pipinya, panggilan yang manja, lembut. Boleh tak apa? Tolong jahit baju abang ni. Saya baju abang koyak. Tolong jahit boleh tak? Kata Aisyah. Boleh abang. Ya Rasulullah, boleh, tak ada masalah. Kemudian Aisyah pun dia pun mengambil jarum benang dan jahit pakaian Nabi SAW. Jika mana dia mengambil jarum tersebut dengan izin Allah, ketika itu jatuh, jarum yang dipegang tu, yang dipegang oleh Aisyah terjatuh. Bila terjatuh ni, maka Nabi dia menemani Aisyah, dia pun ambil jarum tersebut di bawah, dan di bawah itu dia gelap sikit keluar, macam tu atas meja ni, bawah gelap sikit. Bila Nabi tunduk tentang Nabi jarum, maka dia panggil kelebihan irhas boleh, i'jaz boleh, karamah pun boleh, tapi bagi Nabi dia panggil mu'jizat, kelebihan yang tak ada pada orang lain. Muka baginda bercahaya, subhanallah, bercahaya tentang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aku sendiri melihat wajah Nabi bercahaya. Maka dengan begini wajah Nabi, kata Aisyah, pasti pada hari kiamat nanti umat-umat dia akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia lain, kita tak ada cahaya. Kita tak ada cahaya, tapi Nabi dia bercahaya. Cahaya ini cahaya yang asli, bukan cahaya handphone, bukan. Ya, kita cahaya juga malam-malam, anak kita pun bercahaya. Balik daripada tahfiz, alhamdulillah abang, anak kita bercahaya. Tadi saya buka bilik dia, tengok jalan ke lampu, bilik gelap, tutup dah lampu, tapi bercahaya, kata dia. Mak dia kata, isteri dia, anak kita ni alhamdulillah baru hafal satu surah sudah bercahaya. Rupa-rupa ni anak dia sedang main Mobile Legend, bang bang bang. Itu cahaya handphone, hafal dia lagi. Yang ni cahaya ni asli, tuan-tuan. Cahaya yang ada pada wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak kecuali orang yang bakhil, tuan-tuan. Orang yang bakhil ni dia tak dapat tengok muka aku. Cahaya dia tak nampak. Dia nampak sama dia. Jadi dia tak boleh nak jumpa Nabi. Dia tak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang bakhil? Mereka yang mendengar nama aku dan mereka mendiamkan diri, tidak ataupun enggan untuk berselawat kepada. Sedang Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang selawat kepada aku, Allah berselawat kepada dia 10 kali. Man salla 'alaihi Allah sekali. Yang tadi berapa kali dah? Berapa lebih pada sekali. Allah selawat kepada dia, Allah mengampunkan dosa dia, kata ulama, 10 dosa. Banyak dosa ni, dosa mata, dosa hati, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki dan sebagainya. Allah ampunkan dosa kita berkat kita sayang kepada kekasih Allah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok sikit tentang sejarah. Tak kenal maka tak cinta. Maka kita kenal mencinta. Orang yang mengidolakan, mengikonkan seseorang itu, dia akan ikut apa yang orang tu buat. Sebab dia dah cinta, kagum dengan akhlak dia, kagum dengan peribadi dia. Nah, bayangkan kita yang tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun teringin dan mesti
kena ada rasa teringin nak bertemu Nabi SAW. Kalau tak ada rasa nak bertemu Nabi, itu ada satu dipanggil masalah bagi umat Nabi SAW. Dan tuan, orang-orang saleh, mereka nak bertemu dengan Nabi SAW. Kerana Nabi bersabda, siapa yang telah melihat aku dan beriman, dia orang beruntung. Tuba, ya, tuba, beruntung. Sekali Nabi kata, siapa yang melihat dan beriman, ikut kepada aku sunnah, dia cinta, dia beruntung. Siapa dia? Sahabat. Tapi tuan-tuan, dia ingatkan Nabi nak ucapkan sekali jadi kepada sahabat, dia nak disambung lagi tuan-tuan. Nabi kata, siapa yang tak tengok aku, tapi dia beruntung dan beruntung. Untung dia 3 kali lebih daripada sahabat. Dia beruntung. Kalau sahabat kata dapat RM10 contoh, RM10 sikitnya lah. Sahabat dapat 1 juta dinar, kita 3 juta. Bukan kita, orang ni 3 juta sebab 3 kali. Ada kata 7 kali Nabi ulang. Wallahu'alam, banyak lebih daripada sahabat. Siapa dia? Orang yang tidak melihat aku lagi, tapi dia suka dan cinta kepada aku. Macam mana kita nak mencintai Nabi SAW? Itu persoalannya. Maka dengannya kita kena banyakkan cerita tentang riwayat, kisah, tentang kepribadian, tentang Nabi Muhammad SAW. Kena paksa tuan-tuan, dengar. Kena paksa cinta. Kan paksa agama ni, kita kena paksa. Kalau tak paksa semaya, kalau tak paksa agama, maka dia ikut hawa nafsu. Tapi dalam kita nak mengajak orang, tak dipaksa. La ikraha fiddin, orang yang bukan beragama Islam. Tapi dah masuk Islam, mesti kena committed. Kan, mesti kena committed tuan-tuan dan puan-puan. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang pertamanya, bila kita sebut tentang kehidupan Nabi, hidupnya sebagai manusia, sebagai manusia, dia makhluk yang macam mana kita juga. Makna dia makan, minum, tidur, kemudian berkeluarga, ya, berehat dan sebagainya. Al-bashar laisa, tapi bukan macam manusia biasa yang luar biasa. Cara dia, akhlak dia, tak ada yang sama macam dia. Laqad kana lakum, pada kamu, Allah kata fi Rasulillah, kamu ni, kita ni umat Nabi Muhammad SAW, pada kita ni ada contoh. Mana dia? Lakum fi Rasulillah, pada Nabi tu ada qudwah, uswatun hasanah. Ulama kata tuan-tuan, yang pertama uswah, yang kedua qudwah. Ini dia panggil example, ataupun kita kata ikon lah, ataupun bahasa orang muda dia panggil idola. Tapi saya tak suka guna perkataan idola. Idol ni lebih kepada patung. Kan? Ikon tu okey lah. Kalau bahasa Arab ni tak panggil ikon, idol dia panggil uswah. Tuan-tuan sebut tengok uswah. Uswah. Kuat sikit, siapa kuat boleh balik awal. Uswah. Yang kedua, qudwah. Kuat sikit tuan-tuan. Siapa slow? Inna lillah. Sekali lagi, uswah, qudwah. Apa dia uswah, tuan-tuan dan puan-puan? Uswah ini kata ulama adalah secara umumnya semua tuan-tuan, pakaian dia, badan dia, kemudian janggut dia, ada cara jalan dia. Itu dia panggil uswah, contoh belaka.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua tuan-tuan, dari sudut kesihatan, dari sudut Nabi keluarga, dari sudut ekonomi, niaga, itu dia panggil uswah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua tuan-tuan sebut tadi, qudwah. Qudwah ni dia lebih kepada ibadat, lebih kepada agama. Sebab Nabi ni tuan-tuan, dia bukan kita tengok pada agama dia, pada semayang dia saja, bahkan semua tuan-tuan ni secara umumnya kita kena ambil contoh daripada Nabi SAW. Kalau kita tak ambil contoh daripada Nabi, dikhawatiri kita akan ambil contoh selain daripada Nabi. Baik. 1999 Brazil lawan bola World Cup, tuan-tuan. Ya, Brazil, tuan-tuan kenal Ronaldo. Kenal tak? Kenal kan? Dia tahun 1999 tu saya kecil lagi lah masa tu. Tengok bola sepak Brazil juara Piala Dunia. Hebat. Jadi orang pun tengok bola sepak. Waktu tu TV pun guna TV yang panjang tu, kan, besar. Tengok dia punya rambut dia, tuan-tuan. Ada stoko. Yang lain botak dia buat stoko. Habis World Cup, tuan-tuan, semua orang buat rambut itu. Bukan semualah, tuan-tuan, tak lah. Pasal nak tiru ni, tuan-tuan, tiru, nampak. Pasal minat kata. Orang yang tak minat bola sepak pun jadi buat rambut itu juga. Nak tunjuk pengaruh dia, tuan-tuan. Pengaruh ni, tuan-tuan. Subhanallah. Dan pengaruh itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak kata salah. Tapi salahlah kalau ikut kepada orang yang bukan Islam. Kan? Tetapi, tuan-tuan, alangkah baiknya kita ada pengaruh kita. Sebab tu ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun, ayat dia lebih kepada, kalau bahasa kita nak faham tadi, kamu kalau nak ambil influencer Nabi SAW. Kan? Ada influencer kita, kalau ambil bagus-bagus ni, apa lagi yang influencer lah. Kalau tanya anak-anak, dia kata tak nak lah sama belajar, nak jadi influencer pula dah. Apa benda influencer dulu tanya nak jadi doktor, nak jadi bomber, polis. Sekarang budak-budak dia kata nak jadi influencer. Tuan-tuan tak influencer apa? Kalau tengok kat JPA tak ada. Nak apply JPA, influencer tak ada. Nampak betapa pengaruh ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tak salah juga, tuan-tuan, tapi alangkah baiknya. Dan dengan itu kita lihat sekarang ni manusia akhir zaman, kalau baca dalam kitab hadis akhir zaman, penuh dengan apa? Fitnah. Pasal apa penuh dengan fitnah? Ujian yang berlaku terhadap akidah, berlaku terhadap akhlak, keruntuhan moral. Sebab apa? Sebab orang sudah lupakan yang kata, yang bernama, yang pengaruh Nabi SAW. Sebab itu kita kena berbalik cerita kepada anak-anak cucu kita tentang sirah, berkaitan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Meminat influencer tapi dia tak boleh tolong kamu pun pada hari kiamat. Bahkan Nabi SAW yang akan menolong kita dengan izin Allah Ta'ala. Nabi dapat syafaat daripada Allah, haji, dia akan dapat satu macam tiket. Dan dia akan bagi tiket tu, bahasa mudah, Nabi akan bagi pasport. Siapa nak masuk, bukan nak masuk, nak pergi melancong, nak masuk syurga, kena ada tiket. Jadi tiket tu hanya diberikan kepada dua golongan. Kepada satu golongan yang ada dua karakter. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Yang kedua, mengikuti Nabi. Ayat 31 surah Ali Imran. Tentang balik buka surah Ali Imran ayat 31. Inilah dia syarat nak mendapatkan syafaat, nak masuk syurga. Ini dia syarat dia. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan
In kuntum, jika kamu kita mencintai Allah, kita cinta kepada Allah, hamba Allah, kita sayang Allah, kita nak dapat redha Allah, kita nak dapat syurga Allah, nak dapat ganjaran. Yang pertama, kata kepada mereka manusia, fattabi'uni, ikut aku. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut dan cinta. Sebab tadi ada dua. Yuhibbukumullah, hubbun. Yang kedua, ittiba'. Pertama cinta, yang kedua ikut. Kalau sekadar cinta, nampak ayat dia, kalau sekadar cinta tapi tak ikut, tak memadai. Tidak memadai kerana tuan-tuan kenal tak Abu Talib? Abu Talib kenal lah. Nama dia Abdul Manaf. Siapa dia? Paman, uncle baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada Nabi. Sayang tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dibawa dia pergi ke hulu ke hilir lebih daripada anak dia lagi. Sampai orang tanya, ni siapa dia? Anak aku kan? Anak aku. Kenapa? Kan? Nama siapa anakmu? Nama dia Muhammad. Seorang Buhairah. Seorang syekh daripada agama Yahudi. Dia kata, Muhammad bukan anak kamu. Kamu Abdul Manaf. Muhammad ayah dia Abdullah. Macam mana kau tahu? Aku tahu kerana nama dia disebut di dalam Taurat dan Injil. Nampak? Orang ngaji ni lah. Kamu jangan bawa dia merata sangat. Lek nak dia bagi Abu Talib. Kali kita panggil Lek. Lek. Jangan dia usung sangat budak ni. Dia ni so akan jadi someone. Gitu. Kan? Dia ni so akan menjadi bintang. Bukan bintang. Cari bintang. Dia akan jadi rasul ni. Tuan-tuan. Kejut Abu Talib. Dia tu. Macam mana kau tahu? Aku tengok batu dan pokok ni hadis bersujud kepada dia waktu kamu lalu tadi. Aku tengok. Wallahu a'lam macam mana batu pokok sujud. Tapi diceritakan. Sejak daripada itu tuan-tuan, Abu Talib dia letakkan Nabi di hadapan. Anak-anak dia di belakang. Tuan-tuan. Berkat dia jaga Nabi. Anak dia Ali, Ja'far, semua ahli syurga. Tapi dia tak masuk syurga. Kenapa? Dia tak ikut Nabi. Kerana dia tak ikut Nabi. Nabi kata, ucap dia tak nak. Kan? Dia bukan degil dah. Tuan-tuan. Dia duduk serba salah dengan adik-beradik dia. Abu Lahab, Abu Jahal. Mari nak ucap, waktu nak meninggal dunia. Lek, kau nak ucap lah. Kau nak ucap, kau nak ikut Muhammad ke? Kau tak sayang ke agama nenek moyang kita? Nampak dia datang begitu. Bila mari kawan lama ni tuan-tuan, kita nak buat baik, toksik. Tu dia. Akhirnya meninggal dalam tidak mengucap. Sedihnya Nabi. Sebab tu tahun tu disebut tahun kesedihan. Sedih bukan pasal meninggal. Nabi takkan Nabi ni orang yang lemah iman ni. Setakat meninggal ni Nabi faham lah. Tapi tak sempat mengucap. Bahkan sedih Abu Talib lagi pemergiannya. Kerana daripada waktu yang sama tahun tu Khadijah pun wafat. Nabi sedih Khadijah wafat. Sedih lagi kewafatan Abu Talib. Bukan kerana wafat, tapi kerana tidak mengucap. Tidak berakidah dengan akidah yang benar. La ilaha wa ala zikir. La ilaha. Siapa kuat boleh makawah. Arif Ustaz. Dulu awal-awal. Nampak kau habisnya. Baik. Hadirin rahimakumullah. Tu mukadimah lah ke. Baru nak masuk tajuk. Jam pukul berapa ni nak habis? Nampak sikit lah. Kita habis pukul 10 boleh tuan-tuan. Boleh dah lah. Tak boleh. Esok kerja. Tuan-tuan nak duduk pukul 10 silakan. Saya nak balik dulu. Hadirin rahimakumullah. Baik. Nabi lahir pada tahun gajah. Cerita dulu. Tahun gajah 570 Masihi.
Masihi ini merujuk kepada kelahiran Nabi Isa. Ya, Nabi Isa dia lahir, kemudian 500 tahun barulah Nabi lahir pula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 570 tahun. Nah, tapi Nabi Isa dia tak wafat, tuan-tuan. Dia lahir tapi dia tak meninggal lagi. Ni satu keajaiban. Allah Taala angkat dia, padahal sebelum kiamat dia akan turun dia. Nabi Isa ni ada misi dia untuk nak melawan siapa? Dajjal, pendusta yang besar. Tuan-tuan, nak lawan Dajjal ni kita tak mampu. Kita tak mampu tengok. Yang boleh lawan ni Nabi. Kita ni kalau kita hidup zaman tu, na'udzubillah, takut tuan-tuan. Dia ada cerita tentang Dajjal. Dia punya bahaya dia, tuan-tuan. Bila dia bercakap dengan kita ni, kita boleh murtad. Disahkan dalam hadis. Tuan-tuan jangan buat main. Sebab itulah Nabi suruh kita beramal, berdoa. Antaranya ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Kahfi. Untuk apa? Nak menghindari daripada Dajjal. Siapa yang berjumpa, tewas. Kan? Orang alim ulama, tuan-tuan, bila bertemu Dajjal, murtad. Sebab waktu tu dia datang dengan membawa nikmat yang Allah berikan kepada dia dengan izin Allah. Istidraj. You know istidraj? Tahu istidraj? Biasa dengar tak, tuan-tuan? Tanya tak jawab, tapi tengok mata buka. Istidraj apa makna dia? Darajah, tingkatan, tangga. Kita naik tangga atas. Lagi tinggi, lagi apa? Lagi jauh. Mana Allah bagi nikmat, lagi jauh dia daripada Allah. Antara nikmat Allah bagi kepada dia, umur dia panjang. Dan dia ni Allah bagi dia boleh menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Makhluk tak ada kuasa, Allah berkuasa. Tapi Allah bagi kepada dia kelebihan. Dia panggil istidraj. Nabi mukjizat, orang saleh, wali-wali, Allah karamah. Nampak? Allah bagi. Allah berkuasa bagi. Waktu tu dengar dalam keadaan kering, kontang, tak ada air, makanan pun tak ada. Manusia jadi gila, nampak? Ada makanan pun jadi gila. Waktu PKP, tambah tak ada makanan. Waktu tu nak hidup tak boleh dah, tuan-tuan. Berhajat kepada nikmat makanan. Tak ada air ni, tuan-tuan. Pokok-pokok semua mati dah. Al-matarul ghaib. Nabi kata hujan yang panas. Ni dia jadi kering habis, tuan-tuan. Tak ada air, tak boleh hidup. Tak ada elektrik boleh hidup, tuan-tuan. Tapi kalau tak ada elektrik, satelit habis, musnah. Kan waktu tu handphone, HP ni sudah lagi tidak ada satelit, tak berfungsi. Mana buat kerja apa semua syarab. Itu dia panggil Dajjal. Dan Dajjal ini cerita tentang kisah yang lain. Nabi Isa alaihi salam, kelahiran Nabi Isa 500 tahun lebih, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal, kata ulama beberapa pandangan, ada kata 10, ada kata 12, tapi yang masyhurnya berapa? Tanggal 12. Kan? Ada lagu, tuan-tuan, tanggal 12 sambung. Rabiul Awal sambung. Lahirlah Nabi sambung ni. Itu imam ni kan. Terus dah junjungan kita ke dunia sambung. Membawa rahmat tak seperti langsung. Ya, lupa Ustaz, lupa. Okeylah, dimaafkan lah, lupa. Tapi kalau lagu-lagu dulu ekspedisi ingat lah. Lagu apa ni? Menunggu di pintu syurga. Siapa tu nyanyi? Oh, tahu. Ellie Cat.
Dah ada 12 Rabiul Awal. Dan lahir di mana tuan-tuan? Bukan di Selangor lah. Di Mekah. Subhanallah. Sebab tu Nabi lahir ni tuan-tuan dan puan-puan di Mekah. Mekah ni nama dia Bakkah. Kan? Mekah, Bakkah ni makna dia tangisan. Tangisan. Menangis. Kerana apa menangis? Kerana di situ tempat lahirnya seorang Rasul Allah Ta'ala yang terakhir sekali. Kerana apa menangis? Yang pergi Mekah. Nangis tak? Nangis. Tengok apa? Tengok Kaabah. Nah, tengok tengok. Jatuh pun apa? Wow! Rock. Ya. Kan? Dia tengok Kaabah. Nangis. Kan? Siapa yang tak menangis? Pelik dia tu. Kerana orang yang gangster, abang long kawasan, boleh nangis. Bila dia tengok Kaabah. Feeling dia tuan-tuan lain macam. Kita menangis juga. Pasal apa? Tengok orang nangis. Sepatutnya kita kena menangis. Cari feeling tu, tuan-tuan. Nangis, Allah ampun dosa. Balik Malaysia, buat balik dosa. Na'udzubillah. Tak mau. Sebab tu, Mekah ni, dia bukan tempat cuci dosa tak. Tanda-tanda Allah terima taubat, dosa tidak berulang. Kita balik di Malaysia memenuhi surau dan masjid. Bukan kita hanya penuh masjid di Masjidil Haram saja. Betul tak, tuan-tuan? Tanda-tanda Nabi sebut. Orang yang Allah terima taubat dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, rahimahullah. Nabi lahir di Mekah ketika mana pada tahun Gajah, pada bulan, itulah cerita tadi, Rabiul Awal 12. Tetapi berbeza pandangan. Cuma yang ulama sepakat pada tahun, hari dan tahun sepakat, hari Isnin. Aku lahir pada hari Isnin, Nabi kata. That's why aku berpuasa pada hari itu. Kan? Nabi puasa tanda syukur. Happy birthday to me. To you apa? To me lah. Tapi tak ada kek apa bagai kan. Nabi melahirkan kesyukuran dengan beribadah. Kan? Syukur kepada Allah dengan cara yang Allah kehendaki. Ibadah, puasa. Sebab tu orang Yahudi juga puasa. Mereka puasa atas kelahiran Nabi mereka. Kita puasa Nabi kita. Kita orang Islam ke orang Yahudi? Orang Islam kena ikut cara Nabi ya. Jangan ikut cara Yahudi. Faham tak lagi? Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ikut cara Nabi. Sunnah Nabi SAW. Tahun pun semua pakat sepakat. Tahun nama dia Gajah. Tahun apa? Al-Fil. Ada surah Al-Fil. Surah Gajah. Betapa tuan-tuan Allah nak mengingatkan kepada manusia tahun tu, tahun kelahiran Nabi, sehingga kan Allah susun atur tahun tersebut ada kejadian yang besar yang berlaku di Mekah juga. Tahun yang sama Nabi lahir, tahun yang sama berlaku peristiwa tentera bergajah datang coming untuk mereka ni daripada Yaman, gajah daripada Afrika. Dan Afrika ni tuan-tuan, kalau tengok kepada geografi, gajah yang paling kuat di atas muka bumi Allah adalah gajah daripada mana? Afrika. Kakak gajah jeli Kelantan tu kecil ya bro. Gajah bapak besar. Tuan-tuan tak pernah tengok ni gajah Afrika. Tu lah dulu besar tuan-tuan. Sebab tu kalau orang kata, pasal apa dia guna gajah, dia tak guna kuda? Pasal dia bukan nak guna orang. Dia nak musnahkan barang. Dia nak musnahkan Kaabah. Kaabah tu diperbuat daripada batu. Kalau kuda boleh musnahkan batu? Tak boleh. Dia guna apa? Kena guna, kalau bahasa kita guna tank pecah. Zaman tu mana ada tank gajah. Import tuan-tuan. Raja Yaman waktu tu dia import gajah. Sedang dia jealous dengan apa? Dengan Mekah ni, dengan Abu Abdul Muttalib. Kerana
di Mekah ni ada Kaabah. Abdul Muttalib jaga Kaabah. Pegang kunci Kaabah Abdul Muttalib. Pasal Abdul Muttalib ni keturunan Quraisy. Adnan, Kinan, Adnan, Ismail, Ibrahim. Belah Palestin, Yaqub, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub. Itu dia panggil Bani Israel. Nabi kita dia keturunan Ismail. Dia susul jalur duduk di Mekah. Ketika Nabi Ibrahim, di mana isteri Siti Hajar ditempatkan di Mekah, kemudian Siti Sarah ditempatkan di Palestin. Sebab tu orang Yahudi dia claim Palestin tu bumi dia. Fahamlah? Tentang sejarah. Memang bumi dia. Bukan bumi dia, bumi Allah. Siapa-siapa nak duduk tak ada masalah. Hadirin rahimakumullah. Pada tahun tersebut Allah ceritakan tentang gajah. Nak bagi kita ingat, kita ingat tuan-tuan peristiwa. Jadi tahun tu peristiwa gajah. Punya tuan-tuan, Allah nak bagi kita ingat ni tahun tu, tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi gajah dulu ke Nabi dulu lahir? Gajah dulu. Gajah dulu, peristiwa tu gajah ni datang, kemudian sampai di sempadan penama Mekah, Allah hantar burung hancur mereka tuan-tuan. Macam dengan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Berlubang hole. Kan? Kalau kita naik Waze, dia kata hati-hati, depan ada hole, ada lubang, berlubang kepada mereka. Allah hantar burung saja. Orang Kedah kata cemek tu cemek. Kepala ni cemek. Mati ni. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa bulan, beberapa minggu, bulan selepas itu, dalam keadaan orang Mekah dia macam trauma lagi lah. Allah Ta'ala hantarkan, Allah Ta'ala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, apabila kegelapan datang, maka cahaya akan bersinar. Apabila gelap, turunnya hujan. Apabila hujan, tumbuhan. Apabila tumbuhan tumbuh, maka pokok buah kita dapat menikmati nikmat Allah Ta'ala. Betul tak? Maka jangan marah hujan. Kalau gelap tu biasalah. Ada pelangi selepas hujan. Jadi, selepas berlakunya ciri-ciri peristiwa yang berlaku kepada orang Quraisy, terutama ni Mekah ni terkenal dengan Quraisy, maka Allah hantarkan berita gembira. Apa dia? Tala'al badru alaina. Muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Lahir pada hari Isnin. Bismillah, saya minum. Ada pantun tuan-tuan dan puan-puan. Lahirnya Nabi rahmat sejati. Rahmat. Nabi ni membawa apa? Rahmat. Ya, dia datang dengan membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, tembung rahmat. Rahmat ni apa? Kasih sayang. Orang kafir, orang musyrik sayang kepada Nabi. Sayang. Walaupun sebelum jadi Nabi, sayang. Sayang tuan-tuan. Abu Lahab, dia buat kenduri. Kita buat kenduri ni, kalau orang kata, apa buat kenduri ni? Ambil daripada apa? Daripada cerita Abu Lahab. Bismillah. Abu Lahab, tuan-tuan dan puan-puan, ada kisah dalam kitab sirah. Tak salah saya dalam sirah Ibnu Hisham. Ketika mana bermimpinya, siapa dia? Mimpi, iaitulah salah seorang daripada bapa saudara Nabi, Hamzah. Kalau tak silap, dia ni beriman. Hamzah ni sahabat dan bapa saudara Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia mimpi adik-beradik dia lah. Abu Lahab adik-beradik dia, pakcik Nabi juga. Dalam mimpi tu dia mimpi meninggal dah hangga dia Abu Lahab. Tanya, macam mana mu ni? Aku kena seksa. Menyesal aku. Celaka aku ni. Celaka dia kata dalam mimpi.
orang beriman ni mimpi, maka ada apa petanda dia, ada bacaan dia, ada takwil dia. Dah macam mana? Teruk lah sana. Kalau boleh nak hidup balik, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Aku nak beriman kepada Allah dan nak ikut Muhammad. Tapi dah tak boleh dah. Abu Lahab sudah pun kiok, tahu kiok? Sudah out of service, tak ada lah. Tapi dalam mimpi tu sahabat ni bertanya, macam mana kamu? Dia kata, hari Isnin aku diringankan azab. Disebut tak? Hari Isnin aku diringankan azab. Pasal apa? Kerana aku pernah berseronok atas kelahiran dia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat kenduri, dia buat bekwah, tahu bekwah? Dia buat nama panggil orang makan. Dia tumbang unta, tumbang lembu, tumbang kambing tuan. Kemudian dia bebaskan hamba Suwaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Hamba ni tuan-tuan, harga dia mahal. Seronok sangat ni, kau bebas. Dan hari itu Allah ringankan azab. Hari lain azab bagi dia berat. Kerana dia menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, jika Abu Lahab yang kafir ni pun Allah ringankan kerana dia suka, dia cinta kepada Nabi pada hari Isnin. Pernah, bukan selalu. Hari itu tuan-tuan. Maka apatah lagi kalau orang setiap hari dia mengingati, mencintai, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena selalu tuan-tuan dengan hari Isnin ni. Dan jangan pada bulan Rabiul Awal saja. Kan? Kita kena selalu. Sebab tu kita mengingati Nabi ni, buat ceramah gini-gini tentang Rasulullah, patutnya selalu kita buat. Kan? Bila kita buat selalu, maka ada makan. Bila selalu ada makan, maknanya ramailah surau kita. You know? Jadi maksudnya baguslah. Bagus ke tak? Baguslah. Nak tarik orang, kena bawa buat makan. Tengok tak ada pun makan. Dia tak datang. Mula-mula datang kerana makan, lepas tu datang kerana Allah. Kita ni datang bukan kerana makan lah. Tak ada makan pun datang. Kerana kita sudah pun datang kerana cinta. Gitu. Maka lahirnya Nabi membawa rahmat, membawa sinar ke seluruh bumi. Gelap jahiliyah berganti nur ilahi. Hidup manusia diberkati, bertambah kebaikan, bertambah. Allah berkati, tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah berkat, maha berkat. Allah bagi keberkatan kepada orang yang Allah suka dan sayang berkat. Apa tanda-tanda keberkatan? Sikit cukup, bila banyak bertambah. An-numu. Sebab tu kita nak bertambah harta, bayar zakat. Sebab zakat tu makna dia an-numu, adalah berkembang. Berkembang apa? Pahala. Berkembang apa? Manfaat. Kita bagi kepada fakir, miskin, fi sabilillah, muallaf, wal riqab wal gharimin, wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Mereka doa berkat hidup kita, bertambah pahala. Nampak? Sebab tu kena bayar zakat, kena sedekah. Kemudian cerita tentang keberkatan ni banyak. Suwaibah, kemudian Halimatus Sa'diyah, orang yang berkhidmat dengan Nabi pada awal kehidupan Nabi, dia menyusukan Nabi. Dia bawa balik Nabi ni tuan-tuan, tubuh dia kecil, kemudian unta dia kurus, ladang dia kering. Bila bawa balik dia menyusu Nabi, ladang dia subur, tuan-tuan. Masya Allah. Ini diceritakan. Dia bawa balik Nabi di perkampungan Halimatus Sa'diyah, Sa'ad, perkampungan Sa'ad. Perkampungan Sa'ad ni di hujung belah-belah kampung. Pada awal ni berat nak menyusu Nabi, kerana melihat ayah Nabi tak ada. Datuk Nabi pun bukan orang yang banyak duit, walaupun dia panggil menteri Mekah. Abdul Muttalib ni dia menteri Mekah, tapi dia tak ada duit tuan-tuan, sebab dia orang suka menderma. Nabi ni lahir daripada keturunan yang mulia tuan-tuan.
keturunan yang suka membantu orang. Tuan-tuan, ni fakta. Orang Quraisy dia sangat memuliakan tetamu. Nah, kita duk dengar pelik-pelik, kadang Israeliat dengan tanam anak hidup-hidup. Orang Quraisy orang yang sangat-sangat baik. Sebab Nabi lahir daripada keturunan yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Aminah Abdullah daripada keturunan yang sangat baik. Simi dan muslimat dirahmati oleh Allah Ta'ala, berkat. Berkat. Lepas tu, Halimatus Sa'diyah, dia bila dia jaga Nabi, tuan-tuan, habis tempoh menyusu Nabi. Nyusu ni berapa tahun? 2 tahun lah. Salasina 30 bulan lebih kurang. Kemudian habis tu, dia minta lagi sambung kontrak. Minta izin dengan ibu Nabi, Aminah. Puan, saya nak sambung lagi kontrak, boleh tak? Nak jaga lagi Muhammad. Sebab apa? Tu bisnes dia, tanaman dia semua berkembang. Tuan-tuan. Tapi dia satu hari, bila Nabi bermain, waktu usia Nabi 3 tahun, 4 tahun, Nabi bermain di perkampungan Sa'ad. Ketika itu datang 2 orang dengan pegang Nabi dan kemudian membelah dada Nabi, membasuh. Maka Halimatus Sa'diyah sampai berita Muhammad dibunuh, takut dia, tuan-tuan. Lepas tu dia serah kepada ibu Nabi, tak berani nak jaga Nabi. Kerana dia takut, kerana dia kata dia Nabi ni kena sihir. Takut orang dengki, tuan-tuan. Nampak? Budak ni baik, kan? Budak ni comel, takut orang dengki. Wahai, dia tak tahu tu siapa dia, orang tu. Malaikat basuh, tuan-tuan. Terus dia hantar, tak apalah puan, tak jadi kontrak, tak apalah. Saya tak berani nak jaga. Cukuplah. Jadi Nabi SAW, darah daging Nabi ni antaranya susu yang Nabi minum daripada keluarga yang baik. Itulah keluarga Halimah. Apa makna Halim? Lembut. Orang keluarga yang sangat lembut, sopan, santun, akhlak dia. Nampak? Semua Allah Ta'ala susun keluarga angkat yang baik. Halim. Allah Ta'ala sifat dia Halim. Halimah. Bukan hantu kat 5. Halimatus Sa'diyah. Sa'ad berkampungan Sa'ad. Tuan-tuan dan puan-puan, hadir rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW membesar. Zaman kanak-kanak, dijaga oleh ibu. Lepas Halimatus Sa'diyah menghantar pulang Nabi ke perkampungan Quraisy balik. Tak apalah, saya tak berani jaga. Nabi dijaga oleh ibu dia dalam beberapa tahun. Beberapa tahun kemudian ibunya sakit dan meninggal dunia. Okey, 6 tahun. Kemudian dijaga pula. Ibu tak ada, ayah tak ada. Jaga. Siapa jaga? Tok jaga. Kan? Tok Ki. Tahu Tok Ki? Kan? Tok Wan jaga. Kalau orang semenih, orang semenih dia kata apa? Dia panggil apa? Grandpa. You know grandpa? Yes. Kan? Grandpa jaga. Tak lama, 2 tahun. Grandpa pun pass away, meninggal dunia. Kemudian sebelum Abdul Muttalib nak meninggal dunia, dia panggil semua anak-anak dia. Panggil Abdul Manaf, Hamzah, panggil Abu Lahab tu semua ni. Ni, aku nak bagi tahu kat korang ni, cucu aku ni, aku nak serah kepada Abu Talib. Nampak? Dia tak serah kepada Abu Jahal. Tahu dah, Abu Jahal ni tak boleh pakai. Abu Lahab ni tak boleh pakai. Dia serah kepada Abu Talib. Walaupun waktu itu Abu Talib ada banyak dah anak, tapi dia bagi kepada Abu Talib. Abu Talib dengan bangga dia, dekat uncle, kat amu, jaga. Sampailah tuan-tuan Nabi berkahwin. Sampailah Nabi besar, Nabi berkahwin, dan akhirnya Abu Talib meninggal dunia. Itu cerita dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kita tengok, banyaklah puan-puan itu, Nabi ni dijaga di pasing-pasing. Makna dia tak ada orang yang tetap menjaga dia. Paling lama sekali Abu Talib lah. Itu yang Nabi sayang kepada dia. Tapi dia tak mengikut Nabi SAW. Kata ulama, Nabi SAW meninggal. Nabi SAW ditinggalkan oleh ayah dia. Tak ada ayah, tak ada mak, tak ada tok, tak ada pakcik. Nak menunjukkan bahawa bukanlah mereka yang menjaga Nabi, tetapi Allah. Kan? Nabi, ayah tak ada, mak tak ada.
Kalau kita kata orang tu dia cerdik, mesti mak dia jaga. Tak mak dia, ayah dia, tok dia, apa pun tak jaga Nabi secara berterusan. Sebenarnya yang jaga Nabi adalah Allah. Dia ni kekasih Allah sebenarnya. Kan? Manusia nak kasihkan dia, Allah lebih mengasihi dia. Itu maksud dia, tuan-tuan. Kemudian Nabi macam itulah. Sebelum Nabi menjadi Rasul, dia Nabi, tuan-tuan. Nabi dulu. Yang kata Nabi ni terjagalah. Sejak daripada dia dibasuh hati dia, maka Nabi ni makna dia apa? Wali. Orang yang Allah kasihi. Buktinya, tuan-tuan, waktu kanak-kanak, dia berminat nak dengar, nak tengok apa fanfare gitu, jom heboh, gitulah dia kata. Bila Nabi keluar rumah, Nabi mengantuk, tuan-tuan. Kita mengantuk bila dengar kuliah. Contohlah, bukan kita, orang Kemboja. Nabi nak pergi dengar konsert, nak pergi dengar muzik, mengantuk. Nak buat maksiat, mengantuk. Allah jaga. Tak jadi. Bukan nak buat maksiat. Maksudnya, nak tengok apa ni, ramai-ramai ni, keramaian, ramai-ramai. Kata orang, Banjar, beramian, ayuhak pengajian. You know? Kan? Beramian, ayuhak pengajian. Ramai-ramai juga. Ngaji jangan lupa. Nampak? Ramai-ramai. Dia kata, ramian. Dapat kat orang kau dia, ramian. Ramai. Dapat kat orang kau dia panggil romen. Astagfirullah. Sebenarnya ramai. Bahasa dia. Ada orang Banjar, pulaan ada. Ada. Tuan kat tangan. Tadi kata ada, tuan tak ada. Ada. Tapi jangan tanyalah. Yang tu je saya tahu. Ada yang saya tak tahu. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian Nabi di waktu remaja dia, tuan-tuan. Remaja. Syababnya Nabi ni dia dalam kemahiran hidup ni, maknanya Nabi belajar daripada siapa? Bapa saudara. Kan? Nabi tak ada guru, tuan-tuan. Guru agama tak ada. Tuan-tuan. Pasal agama ni, ialah yang paling agama Islam. Waktu umur 40. Ummi tu makna dia tidak tahu membaca kerana Nabi tu tak ada guru. Bukan tak cerdik. Nabi tu cerdik. Dia panggil fattanah. Siddiq, amanah, tabligh, fattanah. Nabi bijak, tuan-tuan. Nabi ingatan dia kuat. Nabi orang yang cerdik. Cuma dia tak ada guru. Guru dia bukan manusia. Guru dia malaikat. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu remaja. Remaja, tak kalutlah nak pergi sekolah apa semua. Tapi waktu remaja, niaga. Mula niaga lah, umur 9 tahun, tuan-tuan. Niaga. Lepas tu dia ni, Nabi ni, dia suka join NGO. Tahu NGO? Zaman dulu ni, ada macam persatuan mana-mana. Macam masyarakat, dia panggil CSR. Nabi suka join. Dan dia lah, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kita ni, kalau ada macam orang yang ditindas, dia akan membantu. Nampak? Dan pernah Nabi menyertai perang waktu tu. Peperangan yang melawan kezaliman ataupun penindasan terhadap orang-orang miskin di Mekah. Nabi melawan. Jadi seusia remaja lagi, dia sudah komuniti. Nampak? Dan dia bercakap benar. Orang yang jujur, berniaga jujur, berniaga betul, kemudian ikut dagangan Khadijah. Yang digelar sebagai Al-Amin, dipercayai. Amin, aman, amanu, orang yang dipercayai. Tuan-tuan dan puan-puan, fattanah, orang yang bijak, menyelesai masalah. Satu hari, tuan-tuan, Kaabah dilanda banjir besar. Tuan-tuan, sehingga kan menyebabkan batu Hajarul Aswad ni jatuh, tuan-tuan. Jatuh, tuan-tuan. Batu Hajarul Aswad tu, yang duduk melekat tu jatuh, tuan-tuan. Bunyi besar banjir ni. Bila jatuh batu Hajarul Aswad, nak letak relocate balik, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, berebut masing-masing pembesar-pembesar, abang-abang lu kawasan ni, tuan-tuan, semua pakat berebut nak angkat. Buka semua pakat. Mereka nak berperang, nak gocok. Mereka nak berperang. Arab ni sikit dia masalah, memang dia akan perang, bunuh, tuan-tuan. Sabar. Siapa dia? Abu Talib. Antara saya tak ingat nama, dia kata sabar. Apa kata kita
kita macam inilah, kita tunggu. Esok, kita tunggu esok, siapa masuk tempat ni, maka dialah yang akan, ialah akan yang membuat keputusan. Kan? Tapi, jangan pula kita masuk, kita memang tak boleh lah, pembesar tak boleh lah. Hak ni memang kita buat undian, begitu makna dia. Itulah makna dia. Siapa masuk, dia yang akan selesai masalah kita. Okey? Tuan-tuan, esoknya tengok-tengok siapa masuk. Nabi SAW Muhammad. Dia masuk. 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 Dia datang, tuan-tuan, tengok. Dia datang, tengok. Dia cara nak tengok apa masalah ni. Dia masuk. Nabi pun ambil kain. Ambil kain, hampar kain. Nabi ambil batu, Hajar Aswad, Nabi letak. Nabi panggil semua pembesar-pembesar. Ya, siapa yang ada jawatan, yang nak pegang, silakan. Bagi puas hati, pegang. Geng-geng pocik-pocik yang abang lu kawasan pegang. Tak dapat Muhammad, letih. Tahu pun letih. Itu gaduh sangat. Puas hati tak? Puas hati. Okey? Semua pakat puas hati, bawa letak. Siapa lagi nak ni? Okey, cukup puas hati. Semua puas hati, tuan-tuan. Cara Nabi menyelesaikan masalah. Waktu tu Nabi SAW, nama dia sudah pun viral. You know, viral. Semua viral. Tapi tak adalah WhatsApp masa tu. Ini pemuda ni, hebat dia. Dia menyelesaikan masalah daripada hampir berlaku peperangan. Sedikit pun tidak ada pertumpahan darah. Masa tu nama Nabi disebut tentang Muhammad. Dia tak panggil Muhammad saja. Al-Amin. Zaman tu tuan-tuan, siapa pun orang tak percaya. Tapi orang percaya Nabi, tuan-tuan. Nampak? Sebab zaman jahiliah ni, niaga menipu. Lepas tu, bohong kuat. Lagi apa lagi? Semualah minum arak. Kaki minum. Kaki perempuan. Tiba-tiba Al-Amin, tuan-tuan. Orang percaya dia. Cakap dia tak pernah tak betul. Kalau 10 benda dia keluar, semua benda betul. Kalau dia tak ada benda yang nak cakap, dia diam. Tuan-tuan. Senyuman dia manis, tuan-tuan. Jadi nama Nabi sudah pun masyhur di kalangan penduduk. Bukan bahkan Mekah. Sampailah ke Madinah. Sampai ke Yaman, tuan-tuan. Sebab orang Arab ni, dia musim sejuk, dia pergi Yaman. Berita Nabi Muhammad ni sampai ke Yaman. Sampai ke Yaman, tuan-tuan. Sehingga orang Yaman pun nak bertemu dengan Muhammad. Itu yang Uwais Al-Qarni, kan? Ramai orang Yaman yang memeluk agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian disebutkan Nabi pun macam itulah. Makna membesar sampai umur dia remaja sampai umur 25. 25 Nabi sebagai manusia, Nabi melangsungkan perkahwinan. Nabi bertemu dengan pasangan, iaitulah Khadijah. Khadijah ni siapa dia? Tuan-tuan, orang kaya. Dia kaya ni sebab suami dia dulu kaya. Arwah suami dia. Kan? Arwah suami dia meninggal. So, harta dapat ke dia. Bila dia banyak duit, tuan-tuan, dia jadi funder. You know funder? Jadi funder. Tapi dia bukan jenis kaki joli beli barang Shopee tau. Dia duit yang dia ada tu, tuan-tuan, beribu dinar tu, dia fikir, aku nak buat apa duit ni? Lalu dia dapat idea, kan? Buat apa ni orang Arab? Buat bisnes lah, niaga. Tapi masalahnya, aku tak percaya orang zaman sekarang ni, cerita lah kan. Ayah nak percaya ni. Siapa yang ada? Siapa yang dia tanya kawan dia? Tak silap kawan dia nama Nafisah. Dia tanya hamba Allah ni, kau ada tak kenal-kenal orang yang agak-agak orang yang boleh handle bisnes? Aku nak bagi dia modal, dia running bisnes. Kira dia jadi partner lah orang kata. Kan? Jadi apa? CEO, project manager. Dia kata aku ada dengar nama Muhammad. Dia petik nama Nabi, dia petik nama Abu Bakar. Abu Bakar pun orang yang jujur, tuan-tuan. Kan? Walaupun sebelum kedatangan Islam, Abu Bakar dia tak sembah berhala. Dia tidak minum arak. Dia tak buat begitu. Jadi ada beberapa nama, kemudian Khadijah dia pilih Muhammad.
sebagai partner dia. Ini tuan-tuan jodoh kan. Tuan-tuan jodoh macam tu, Masya Allah. Kemudian Nabi pun running business, project manager, nampak? Kan, macam zaman kita ni buat live lah. Jual barang, Fatah Hamid. Lagi Amira Os dengan siapa? Amira? Oh tahu kan? Artis. Bukan nak kata sama dah, tak sama. Cuma nak kata ni itulah jodoh. Niaga tuan-tuan. Niaga, Nabi niaga. Untung satu sen pun masuk dalam akaun, kira audit. Kan? Untung, jujur, senyum, customer suka. Nah, akhirnya tuan-tuan, bila diceritakan, bila time nak bagi keuntungan, Nabi tak hadir tuan-tuan. Nabi SAW kan dia macam segan. Nabi ni bab duit dia segan. Tapi bab kerja nombor satu. Kita bab duit nombor satu, bab kerja segan. Nabi bab kerja dia ke depan. Tapi bila ambil gaji, mana Muhammad? Tak nampak. Tak apalah, bagi orang lain tu lah saya. Tuan-tuan, ini memang rare sungguh. Watak macam ni. Di situlah tuan-tuan dikatakan Khadijah mula cinta kepada Nabi. Kan? Udahlah handsome, ganteng. You know ganteng? Bahasa apa tu? Cowok. Bukan gampang lah. Gampang tu mudah. Handsome tuan-tuan, Nabi handsome. Nabi handsome daripada Nabi-Nabi yang handsome. Kalau Nabi Yusuf handsome, dia lagi handsome. Sebab kelebihan yang ada pada Nabi-Nabi yang lain, ada pada Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan kita nak cerita handsome tu, akhlak pun handsome, tuan-tuan. Bukan setakat muka handsome, akhlak pun handsome. Allah Rabbi. Jangan lupa orang yang nak, tuan-tuan, orang yang kerja kuat tapi tak ambil gaji. Pelik, tuan-tuan. Ini spesies yang rare. Biasa orang kerja alam-alam. Bila waktu gaji, dia duduk depan. Dia tak adalah masuk dalam Maybank, tuan-tuan. Zaman tu bukan masuk Maybank, tak ada. Kena ambil secara berdepan. Khadijah bagi. Ambil. Okey, ni gaji minggu ni. Gaji bulan, ambil untung. Bila main dekat CEO Nabi SAW, project manager, tak ada. Maka Khadijah pun disebut nama Muhammad. Maka kata sahabiah dia, Nafisah kata, kau ni asyik Muhammad, kau jatuh cinta ke? Saya memang jatuh cinta dengan Muhammad. Kan? Macam mana ni? Aku tanya dia, kalau dia on lah. Kalau dia dah ada orang, tak boleh lah. Kan? Gitulah makna dia. Kemudian pergi lah. Khadijah dia orang tengah. Tak berkawan, tuan-tuan. Tanya. Maka tanyalah kepada Nabi. Nabi kata apa? On tak on? Tuan-tuan, on tak on? On lah, Khadijah isteri pertama. Sila on. Maka bertemu jodoh. Ada bahasa dia. Tunggu jodoh, tuan-tuan. Berkat. Kemudian berkahwinlah Nabi SAW. Isteri yang pertama, Khadijah. Nabi tidak pernah berpoligami. Sehingga Khadijah wafat, meninggal dunia, barulah Nabi berkahwin yang lain. Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan, cinta hanya kepada Allah. Tapi Nabi tidak melupakan jasa pengorbanan Khadijah. Dialah perempuan yang pertama yang memeluk agama Islam. Khadijah Al-Kubra, kabir, besar pengorbanan. Bukan badan dia besar, pengorbanan dia besar. Tuan-tuan, walaupun dia orang kaya, sanggup tinggalkan kekayaan ni, tuan-tuan. Dia ni orang kaya, tuan-tuan, bangsawan, tinggalkan kekayaan, sedekah. Nabi pun kaya, Nabi sedekah. Bila, tuan-tuan, Nabi dapat wahyu 36, 37, 38, 39. Turun naik 38, 39, tak ada apa-apa kejadian. 40, selang beberapa tahun, balik makan. Naik semula ke gua mana? Gua Hira. Bertahanus. Orang panggil healing. Tahu healing? Kan? Menyendiri. Pasal bisnes sudah bagus. Kehidupan sudah ada. Anak-anak sudah ada. Apa lagi yang kita nak? Kita healing kat mana? Kat surau. Tuan-tuan, pension tak? Buat apa lagi? Pening kepala pasal dunia. Maka mencari makna kehidupan. 37 naik turun tak ada. 38 turun naik tak ada. 39 naik tak ada. 40 ada. Ada sesuatu. Iqra. Datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Iqra. Baca ya Muhammad.
Bacalah wahai Muhammad, baca. Aku tak berhenti baca. Aku nak ajar ni. Baca, ikut aku. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Kan? Nabi pun baca. Iqra. Meletak tuan-tuan. Suara Nabi. Pasal apa? Ketika itu Jibril dia datang dengan rupa bentuk yang sebenar dia. Menggigil Nabi. Nabi pun balik rumah. Khadijah tanya, abang siapa? Abang siapa ni? Menggigil. Cerita. Khadijah, percaya tak tuan-tuan? Dia ada malaikat jumpa Nabi. Dia telah menjadi Rasul. Percaya tak tuan-tuan? Khadijah. Percaya. Cuba kalau kita cerita kat bini kita. Abang mana lambat balik surau? Abang lupa malaikat tadi. Orang tua ni nak mampus ya. Kan contoh. Tak percaya ya. Nabi tuan-tuan cerita. Ajar Khadijah agama. Khadijah lah yang menjadi tulang. Tulang belakang Nabi. Sampaikan Khadijah kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, abang, esok kalau dah tak ada apa-apa, ambillah tulang saya ni, jual. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Sayangnya kepada Allah dan kepada suami dia, Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita panjang, cuma ringkasnya, Nabi dia ada anak tuan-tuan. Nabi dia ada anak. Anak dia berapa orang? 7 orang. Anak pertama Qasim. Kemudian Ibrahim. Kemudian lagi? Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Semua meninggal. Kecuali beberapa orang anak. Anak meninggal. Ayah meninggal. Mak meninggal. Tuan-tuan. Tok meninggal. Ujian. Lepas tu nak kata ni, hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita tengok sirah Nabi SAW, sebenarnya hidup kita ni tidak bergantung kepada makhluk. Kasih sayang hanya kepada Allah. Sebenarnya tuan-tuan. Sebab tu jangan bergantung kepada makhluk, hanya kepada Allah. Iza azamta fatawakkal 'ala Allah. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah. Ayat-ayat tentang akidah, cerita tentang kiamat, cerita tentang iman, cerita tentang malaikat, cerita tentang nabi-nabi. Dia panggil ayat Makkiyah. Ayat apa? Makkiyah. Kemudian sebelum Nabi berhijrah, peristiwa Isra' wal Mi'raj. Iaitulah turunnya ayat tentang syariat. Mulalah tentang solat. Kemudian selepas hijrah puasa, kemudian zakat pada tahun yang sama, kemudian haji pada tahun yang ke-8. Sempurna sebagai seorang yang beragama Islam, seorang yang menyerah diri kepada Allah, kemudian dengan iman yang percaya yakin, kemudian Islam, dan ditutup dengan ihsan. 3 asas agama. Iaitulah ihsan ni apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Buat apa pun Allah Ta'ala melihat. Walaupun kamu tidak melihat Allah. Ini tentang keyakinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kembali ke Mekah untuk menunaikan haji. Dia panggil Hajjatul Wada'. Haji selamat tinggal. Apa makna wada'? Bye-bye. Goodbye. Lepas tu Nabi dalam pulang daripada haji, kemudian Nabi jatuh sakit pada bulan yang terakhir. Kemudian beberapa hari sebelum Nabi wafat, hari Senin juga Nabi meninggal dunia. Kemudian hari Khamis, itulah Nabi terakhir Nabi solat berjemaah. Nabi solat menjadi imam, kemudian Nabi melantik Abu Bakar menjadi imam. Nabi solat berjemaah di belakang, kemudian Nabi solat di rumah. Itu menunjukkan bahawa tuan-tuan, walaupun di akhir hayat sakit, kita kena menjaga sembahyang. Solat baring tuan-tuan, solat duduk. Itu makna syariat, rukhsah, fiqh dia. Dan isyarat menunjukkan bahawa lepas Nabi wafat, siapa yang akan ganti tempat Nabi? Abu Bakar. Ini semua tuan-tuan. Kemudian Nabi bertanya, aku telah menyampaikan kepada kamu, adakah kamu bersaksi apa yang telah aku sampaikan selama aku menjadi Rasul? Kami bersaksi ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkhutbah dengan khutbah yang terakhir tuan-tuan. Beberapa perkara Nabi pesan. Kemudian, adakah kamu bersaksi? Kami bersaksi. Kemudian
Hari yang terakhir tuan-tuan, hari Isnin, pada pagi hari, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sudah mula kesihatan dia mula merosot. Nah, Nabi panggil anak dia, tuan-tuan, Nabi panggil isteri dia. Kemudian Nabi SAW mewasiatkan beberapa perkara. Sebelum Nabi wafat, Nabi sedekahkan semua kuda-kuda dia. Sedekah semua unta-unta dia, tuan-tuan. Hanya tinggal beberapa dinar saja. Aku tidak tinggalkan apa-apa lagi. Hanya aku tinggalkan kepada kamu, umat aku, dua perkara. Yang pertama, apa dia? Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi SAW. Kamu pegang dua perkara, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Andai kita lost, kita sesat, kembali kepada yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, sunnah. Bukan sunnah tu hadis je. Akhlak Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, akhirnya Nabi pun wafat dan malaikat datang berdialog dengan Nabi. Assalamualaikum ya ahli bait. Nak jumpa Rasulullah ada. Keluarlah Fatimah keluar. Siapa ni? Saya nak jumpa ayah, ada tak ayah? Nampak tuan-tuan. Kita kalau nak minjam dia tak ada dialog tu. Hak ambil itu. Nah, tuan-tuan. Ayah, abah, ni ada orang nak jumpa. Panggil dia masuk. Siapa dia? Tak pernah tengok muka sahabat-sahabat ayah macam ni. Kerana dia bukan sahabat, dia malaikat. Datang malaikat. Mana Jibril? Tanya Nabi. Kata malaikat ni, Jibril dia duduk atas. Pasal apa dia tak? Akhir dia tidak apa orang bagi apa? Farewell. Kan? Pasal apa? Jibril jawab, ya Rasulullah, aku tak sanggup melihat kekasih Allah diambil nyawa dia. Sebab malaikat maut ni diambil sangat keras. Nabi kata kematian rasa sakit ni lebih sakit daripada 1000 libasan pedang. Sakit tuan-tuan. Tu Nabi asyaddu min darbatin bisayf. Pasal apa? Allah Ta'ala ambil nyawa Nabi dan keadaan Nabi sakit. Itu menunjukkan ujian Nabi hebat. Ujian yang hebat ni hanya orang yang kuat saja yang mampu. La yukallifullah nafsan illa usaha. Kita tak mampu. Nah, lebih 1000 pedang. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi panggil apa? Fatimah. Ada tak sugi-sugi? Siwak. Sebelum Nabi nak wafat, Nabi bersiwak. Sebab tu siwak ni, bersugi ni, Nabi kata, kalau tak memberatkan umat aku, bersugilah. Supaya mudah untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kalau orang nak meninggal, tuan-tuan basuh mulutnya. Kan, tapi jangan paksa. Jangan itu. Maksudnya kita bagi slow-slow, kan, bikin air kosong. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia kehidupan kekasih Allah. Kuat sikit boleh tak tuan-tuan? Paling power ni selawat, kalau boleh pecah surah ni. Boleh tak tuan-tuan? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua mendapat apa? Mendapat syafaat, mendapat rahmat dan bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita masuk syurga. Amin. Amin tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Ini serius tuan-tuan. Kita memang nak masuk syurga. Kalau tak masuk syurga, ada apa Ustaz? Masuk neraka. Na'udzubillah. Jangan buat main tuan-tuan. Jangan buat main. Neraka ni jangan buat main. Tadi tuan-tuan saya tengok ada jenazah waktu kuliah duha tadi. Tuan-tuan kalau perasan ada satu lori yang langgar lebuh raya Sir kan. Ingat tak? Yang bawa tongkang apa tu? Tuan-tuan, kematian bayi tu, rupanya bayi tu di solat di surau kacang perdana. Saya terkejut tuan-tuan. Bila saya tengok tu tuan-tuan, saya sedih. Pasal apa tuan-tuan? Dia selamat, saya belum tentu selamat. Dia anak syurga tuan-tuan. Sedih lah tuan-tuan. Pasal dia ada mak dia, ayah dia 10 tahun nak dapat anak. Tiba-tiba Allah ambil anak dia. Ada anak kembar. Satu syurga, satu belum lagi masuk syurga. Jadi kita ni insya-Allah kita masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Maka sekadar itu yang baik datang pada Allah. Saya mohon maaf. Kalau ada sumur dalam boleh saya menumpang mandi kalau ada umur yang panjang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Maka kita tutup dengan
pantun tuan-tuan ya. Kota Mekah kembali suci, berhala hancur, tak berseri, Nabi maafkan tanpa benci, Islam menang, abadi murni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.